Okey, kita berpindah kepada Facebook. Okey, tuan-tuan. Offline. Okey, ada tak muka saya ni? Okey. Nampak tak? Okey, alhamdulillah. Ni tengok baju apa saya pakai. Tanya tadi dah nampak. Okey. 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 Ada dua-dua okey? Ya. Okey. Okey dah? Tuan-tuan, okey. Okey. Dah senyap semula. Okey. Sekarang ni okey tak? Dah senyap semula dah. Okey ni. Okey. Offline lagi. Okey, alhamdulillah. Saya pakai dua-dua ni. Facebook pakai, Wi-Fi pakai. Memang orang kaya barulah. Okey, teruskan Ustaz. Okey. Okey dah okey dah Ustaz. Okey, kalau okey kita tutup lah ya Facebook ya. Okey Facebook ke okey apa? Okey, tak apalah, kita hantam dua sekali. Ini nampak kuning macam demam kura je ni. Oh, lain ghairu fasahah. Aduh. Okey, betul. Tuan-tuan, wa yuqalu kalamun fasih. Dan dikatakan juga ucapan yang fasih iza kana al-muradu minhu wadihan. Iza kana al-muradu yang dikanaki minhu daripadanya fasih. Maknanya jika idea dalam tu fasih. Okey, fasih. Wa yuqalu, dan dikatakan juga lisanun fasahiyun, iaitu lidah yang fasih. Iza kana talqan fi nutqil kalami mubinan liya ta'assab. Kalau orang itu dikatakan orang yang lidahnya fasih, jika adalah talqan fi nutqil kalam, iaitu ketika izakana, itu term, ketika talqan semata-mata, ya, dalam ucapannya nyata tidak terangkat-rangkak. Ya ta'asar ni tidak terangkat-rangkak. Itu dia. Okey, alhamdulillah. Nyata tidak terangkat-rangkak. Okey. Ya. Okey. Okey, siapa tak ada buku beritahu Ustaz. Nanti kita akan datang minggu depan, mungkin kita dapat buku insya-Allah. Nanti siapa yang tak ada, ya? 5 orang tak ada. Okey. Tarikh tutup menyatakan tak ada buku 30 saat dari sekarang. Aduh. Lepas yang ketiga 1 saat tak masuk kira lagi. Zalim tu. Tak ada gua-gua ya. Warrajulul fasih, dan seorang yang dikatakan fasih ialah huwal muntalikul lisan fil qawli, iaitu lisan dia adalah lembut, fil qawli, pada cakap. Lembut tu bukan makna lembut apa. Ni yang tak ada buku ni. Apa tu Puan Zawiyah, Cik Husin. Okey. Iaitu lidah dia lembut ketika menuturkannya. Allazi ya'rifu jayyidal kalam, yang dia dikenali dengan pandai bercakap. Pandai bercakap. Min rodihi. Ya, pandai bercakap. Ya, itu dikatakan orang yang pandai bercakap. Petah bercakap. Pandai bercakap. Petah bercakap. Jadi dalam Al-Quran ini tidak timbullah masalah. Kerana Al-Quran ini penuturnya Allah SWT memang petah. Ya, ayat-ayatnya jelas dan sebagainya. Jadi tuan-tuan,
Qala ta'ala wa akhi Harunuhu afsahu minni lisanan. Ini dalil, tuan-tuan, qala ta'ala ini term. Firman Allah. Rosita tak ada buku. Apa tu? Okey, firman Allah. Wa akhi Haruna, saudara saya Harun, huwa afsahu minni lisanan. Dia adalah sefasih-fasih daripada saya lidahnya. Fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Okey, maka hantarlah kepadanya bersamaku rid'an, ya. Tuan-tuan, apa makna rid'an ni? Yang boleh membenarkan saya. Inni akhafu an yukazzibun. Saya takut mereka itu mendustakan saya. Okey. Okey, Cik Wahab, dia gunakan PDF copy, ya. Okey, tak apa, insya-Allah boleh gunakan, ya. Ya. Kalau gunakan PDF copy bagus, tapi tak ada. Saya tak ada kitab ni, Ustaz. Okey, Tuan Haji Ismail pun tak ada. Tak apa, Tuan Haji, jangan risau. Kita ada semangat untuk belajar. Okey. Kitab kerajaan supply. Mana kerajaan pemerintahan apa tu COVID-19. Datuk Amin Nadim pun tak ada buku. Tak apa, Datuk, jangan risau. Buku benda kecil saja. Jangan risau, ya. Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey. Al-Qasas ayat 34. Ai iaitu dia menerangkan apa maksud ayat itu. Ai ini term, ya, iaitu ai ini dalam bahasa Inggeris dia kata IE, iaitu awdahu minni kalaman. Ya, awdahu minni kalaman, lebih jelas daripada saya ucapannya. Wa abyanu nutqan, dan lebih petah bertutur. Wa azharu qawlan, dan lebih nyata dia punya ucapan dia. Ada orang ni, itulah dia yang fasih. Jelas kalamnya, ya, wa abyanu, nyata pertuturannya, tak ada susah nak dengar. Wa azharu, dan qawlan, terperinci. Makna sama saja. Azhar ni maknanya, ya, timbul, mudah faham ucapannya. Wa yuqalu, seperti dikatakan, ini lagi term, afsahas sabiyyu fi kalamihi, petah betul budak itu di dalam percakapannya. Iaitu bana kalamu, bana daripada bayan, bana nyata, jelas kalamnya. Wa zahara nampak, ya, timbul. Wa wadaha, dan nyata. Itu makna dia menerangkan kalimah fasahah. Okey, fasahah. Ya, dan juga wa yuqalu, dan dikatakan juga kalimah fasahah ni dia kata kepada fajar. Afsahal fajaru. Fajar itu menyingsing. Kalau fajar ni janganlah kita kata fasih. Bila fajar naik merah di ufuk sana, dia menyingsing. Fajar menyingsing. Atau adha'a wa bana wa zuhara. Adha'a, nampak, dia kata. Adha'a tu nampak. Wa bana, jelas. Wa zuhara, nyata. Tak adalah dilindungi oleh awan dan sebagainya. Itu dia menerangkan maksud afsahu ataupun fasih. Ataupun dia katakan juga wa yuqalu afsahal a'jamiyyu, mana fasih, ataupun kita kata orang ajam itu, mana orang ajam itu orang bukan Arab, dia bercakap afsaha, fasih, ya, ataupun kita kata jelas, nyata. Abana kalamu wa zuhara, dan nyata, abana daripada bana, menyatakan kalamnya, wa zuhara, dan zahir.
Walaupun dia ni bukan orang Arab, tapi dia menyebut Arab jelas, clear dan nyata. Tidak terangkat-rangkak. Itu orang fasih, tuan-tuan. Okey. Okay, now please turn to page 28. Okey. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan sabar ni. Sabar ni. Bagi saya peluang bimbing tuan-tuan sampai 20 muka surat, 30 muka surat. Kita terlalu banyak buku ya. Sampai tak tahu nak baca buku. Aduh. Ini first time kita baca, rasa saya, ataupun second time kita cuba larang. Okey. Tuan-tuan sabarlah ya. Sabar ya. Ada aiskrim di mana? Okey tuan-tuan, rehat sebentar. Ya. Okey. Syuk. Dia. Kat mana? Nak masuk? Okey tuan-tuan. Tuan-tuan guna ini ya. Untuk nak shadowkan kalimah-kalimah yang saya kata term itu. Term ya. Siapa yang tak ada ini beritahu, ustaz boleh postkan. Ya, tuan-tuan. Ini saya beli banyak ni Ini banyak ni 50 dah. Saya beli, siapa yang tak ada ni beritahu ustaz postkan. Ustaz pinjamkan. Bukan beri, pinjamkan. Bila habis belajar besok, pulang balik. Aduh. Pensel pun ustaz bagi. InsyaAllah, tuan-tuan. Pensel saya bagi, pensel yang jelly. Maaf, saya tak ada lagi kitab ni, ustaz. Oh, Datuk. You don't have to worry, Datuk. You wait until the book arrive at your house. Oh, dah tu. Okay. Oh, Haji Zawiah mahu juga. Oh, ni kalau subsidi ni ramai orang tak apa. No problem. No problem. Kita order 20 lah. Buku ni nanti ya. 11. Tak apa. Okay. Masa saya beri tempoh dah habis. Tadi saya bagi tempoh lepas 3 saat. Jadi lepas ni tak boleh minta lagi. Oh, saya pun tak ada. Oh, Cik Sehari dah lepas pada 3 saat tak boleh lah. Okey. Dah ada gurau-gurau je. Gurau-gurau je. Kita nak happy-happy belajar ni kan. Dah lah petang ni. Saya petang ni nampak raya tak ada minum petang ni. Orang rumah duk menyebut duk dapat rak baru daripada J-Shop. Workshop. Rumah saya ni tuan-tuan, tempat berkumpulnya barang-barang workshop. Aduh, tak boleh tengok workshop. Nak saja. Sebaiklah workshop tu tak ada rantai-rantai gelang. Kalau ada rantai gelang tak tahulah. Okey, tuan-tuan ni, alhamdulillah. Okey. Nampak tak saya? Oh, dah tukar lain dah. Tuan marah tu. Oh, okey. Dia tengok benda lain dah. Okey, tuan-tuan. Okey. Okey, wa yuqalu afsahas subhu ay zuhara. Perkataan fasahah ni juga dia kata subuh itu telah nampak. Dia panggil afsahas subuh. Kalau subuh tu telah masuk, waktu subuh telah nampak
dia punya apa tu matahari hampir nak naik, dia kata afsahas subuh. Maksudnya zahara subuh. Telah masuk waktu pagi. Bila matahari naik merah aja, itu waktu pagi telah naik, ya. Bukan waktu subuh, waktu pagi, ya. Okey. Lepas tu juga dia kata wa afsahal mutahaddisu an muradihi iza bayyanahu. Okey. Dan juga dan juga telah lancarlah orang yang bercakap itu menerangkan kehendaknya apabila dikehendaki. Cik Mukhtar nak juga. Nak juga boleh je Mukhtar, tak apa. Saya tak dok juga. Ini orang Terengganu bercakap ni, tak dok juga. Okey. Boleh berapa nama? 13 dah. Okey. Saya beri tempoh lagi. Habis lepas ni tak boleh minta lagi. Saya bagi kitab baca Yasin. Aduh. Okey, tuan-tuan. Begitu juga dia kata wa fasuhal labanu iza uzilat ar-raghbah min sati fabana wa zahara. Dia kata kalau susu tu bila buihnya hilang di atasnya, maka dia juga dikatakan fasuha. Kan susu kan berbuih kan, ataupun kita kata kedadak kan di atas tu. Kalau susu tu kedadak tak ada, bersih saja, dia kata susu itu fasuha, fasih, maknanya bersih. Bana, maka bana tu maknanya nyata susu tu, wa zahara, nampak. Kalau tidak berbuih, buih tu tak nampak susu. Okey. Macam teh tarik kan, dia berbuih kan. Jadi bila berbuih tu tak nampak air tu, nampak buih je. Allah, Datuk Alim nak juga. Allah, tak apa Datuk. Saya dah jangka tadi mana Datuk Alimnya. Prof apa tu? Prof apa tu? Haflah nampak tak ndak tu. Dia tak minta, tak apalah. Dia tak ada. Dia tak ada je. Tak apa tuan-tuan, saya order lebih lah besok. Okey. Jadi insyaAllah bagi masa sikit dekat saya untuk kita dapat, mungkin minggu depan insyaAllah dapatlah. Saya nak juga Datuk Tak apa Datuk. Okey. Al-fasahatu inda ulama'il bagh. Tuan-tuan kata indah. Indah tu maknanya di sisi. Ya, kefasihan itu di sisi ulama' balaghah. Ulama' balaghah kata, yang tadi ulama' bahasa. Ulama' balaghah kata, fasah tu makna apa? Okey. Ada apa ya? Puan admin kita ada tak lagi buku? Puan admin, tiga-tiga admin tu ada buku tak? Nanti kita bagi ke orang lain. Admin tak dapat, ibarat kata, apa tu, kera di hutan ya, disusukan. Anak di rumah mati kelaparan. Jangan main macam kera ni, tak mau. Okey. Okey, Datuk Ali tunjuk. Okey, tak apa Datuk. InsyaAllah saya tak janji minggu depan insyaAllah dapatlah buku tu. Ini ada satu lagi buku nak hantar ni. Mana mah buku tu mah? Ambil buku tu kursi tu. Buku tu. Oh, admin dah beli kat Shopee. Ini satu lagi nak hantar buku ni. Okey. Nampak dah ni? Ilmu Bayan Al-Muyassar. Admin baru hantar tadi. Kita order 80. Okey. Ini nak kena tanya juga ni siapa nak ni. Lagi tanya lagi. Tak apa tuan-tuan. Dalam nama dalam senarai itu kita bagi belaka. Tak usah beritahu lah. Yang tadi kita beritahu kitab tu kan. Dr. Haflah dah order tahun wow. Tahun dulu admin yang order kan, dia order 2 naskah. Oh, bagus dia. Dengan admin rapat hubungan tu, bagus. Alhamdulillah. Admin yang berdedikasi. Kita nak macam tu lah. Kerjasama tuan-tuan. Kita berhubung baik walaupun kita tak melihat. Lagi bagus tak melihat kan. Kita kerjasama, kasih sayang, hubungan baik. Besok kita berjumpa, kita berkenal-kenalan. Ya, tolong menolong. Yang tak ada bagi buku.
Okay, yang ada lebih bagi tolong kawan kita, barulah kita ada suka belajar, seronok belajar. Menunggu-nunggu je masa nak belajar kan. Okey, zakara ulama ulbal. Zakara itu tanda zakar. Ni. Yang ni kalau siapa tak ada, beritahu, ustaz, saya nak benda ni. Nama dia benda ni. Benda ni okey. Saya dah beli 50 tu order. Telah menyebut ulama-ulama balaghah anna ni satu term. Anna al-fasahata tu bagi atas. Saya dah ada ustaz. Al-fasahata iaitu fasahah ta'ti wasfan lil kalimatil wahidah. Datang untuk menggambarkan, wasfan sebagai menggambarkan, mensifatkan lil kalimatil wahidah, untuk satu kalimah yang satu saja. Maknanya kalau matahari tu dia kata wadihah, maknanya satu, dia satu dengan satu saja. Okay? Dia tak sebut matahari itu cahayanya terang. Al-syamsu zahirah, matahari itu nampak, satu dengan satu. Wa wasfan lil kalam, dan dia menggambarkan benda ni. Ustaz Tamizi, benda ni ini nama apa benda ni. Kalau siapa tak ada, saya masuk dalam envelope tu. Okey. Sebab Kuala Lumpur ni murah. Dan menggambarkan ucapan wa wasfan lil mutakallim, dan menggambarkan orang bercakap. Fayuqalu, maka dikatakan, itu satu term lagi, kalimatun fasihatun. Kalimah itu adalah kalimah yang fasahah. Fasahah ni maknanya kalimah yang jelas. Wa kalamun fasih, dan ucapan yang jelas. Wa mutakallimun fasih, dan orang yang menuturkan pun jelas. Okey. Maksudnya tuan-tuan, bila kita belajar fasahah ni, kita belajar 3 benda. Yang pertama, kita belajar tentang kalimah yang jelas. Yang kedua, ucapan yang jelas. Yang ketiga, penutur yang jelas. Kita sebut awal-awal tadi kan, tiga benda yang kita belajar, iaitu ayat yang jelas, kalimah yang jelas, ayat yang jelas, dan juga orang yang bercakap yang jelas, maknanya yang fasih. Mutakallimun tu orang bercakap. Kalamun itu ucapan, iaitu bacaan Al-Quran tu. Kalimatun itu kalimah dalam Quran tu, tidak ada kalimah yang pelik-pelik yang menyusahkan kita. Okey tuan-tuan ni, alhamdulillah. Okey. Berapa jam? Okey. Kita baca lagi sikit tuan. Faqad tajidu taliba ilmin saghiran ghairu anna lughatahu balighatan azimatan. Maksudnya faqad, itu tanda faqad. Sesungguhnya, okey. Tajidu, didapati, taliba ilmin, seorang penuntut ilmu, saghiran, yang kecil. Okay. Maka didapati seorang penuntut ilmu yang kecil, ghaira anna lughatahu balighan azimah, bahasanya adalah, tidaklah bahasanya balighah azimah. Balighah itu maknanya cantik ataupun besar. Orang budak-budak kecil ni, bukan bahasa dia ada bahasa balaghah, tidak. Waqad tajidu aliman kabiran, ni waqad. Dan juga didapati orang-orang alim yang besar, ghaira anna lughatahu dhaifah, tidaklah bahasanya lemah. Wa aidan ni, catat ini, wa aidan, dan didapati
ba'dun nas, ada orang, setengah-setengah orang, yakunu fasihan. Setengah-setengah orang ni, dia fasih. Dia fasih menulis. Tetapi, tetapi dia tidak fasih bercakap. Begitulah. Ada budak-budak, walaupun dia kecil, ucapan dia tidaklah ada unsur-unsur balaghah. Dia kecil kan. Dan ada juga orang alim besar, bahasanya ghaira anna lughatahu dhaifah, tidaklah bahasanya lemah. Dan ada juga dia kata orang setengah orang tu dia pandai menulis, fasihan fil kitabah, fasih menulis, lancar menulis. Fasih ni kita kata lancar lah. Walakinnahu, tetapi ghairu fasih fil kitabah, dia tidak fasih dalam menuturkan. Ada ramai orang dia boleh nulis cantik, tapi suruh bersyarah dia tak boleh. Suruh bersyarah dia tak boleh. Ramai tuan-tuan, ada sahabat saya, dia hebat betul. Dia hebat betul tuan-tuan, bercakap, syarah hebat sampai PhD lah, belajar. Satu benda pun yang dia tak boleh buat. Tuan-tuan tak? Satu benda dia tak boleh buat. Dia tak boleh jadi imam orang. Itu pelik. Kalau dia pergi majlis-majlis kenduri, bila dia datang, orang panggil dia ustaz. Tapi, dia dengar orang solat dulu. Allahu Akbar, baru dia naik. Sebab tuan-tuan, bila dia ada, orang mesti hormat dia sebab dia ulama. Tapi dia tak boleh jadi imam. Sebab tak dilatih. Macam di asrama dulu. Masa saya di asrama dulu, di College Islam, bila sampai waktu azan, kita nak latih budak-budak ni supaya jadi imam. Jom kita tolak. Alhamdulillah boleh jadi imam. Sampai terpaksa boleh jadi imam. Boleh. Dah telah kita ajar dia dalam kuliah-kuliah maghrib, kita ajar cara jadi imam. Semua budak-budak yang boleh jadi imam. Ada seorang budak tu, kita juga nak kenakan dia ni supaya dia jadi imam sekali. Sebab dia tak pernah jadi imam. Dia cukup lari, cukup takut. Hari tu, bila dia naik ke masjid, dia tak sedar, orang belum semayang lagi. Orang pun tolak dia. Dia kata, tak boleh, aku tak boleh. Kau jangan suruh aku tak boleh. Aku tak sanggup, aku tak boleh. Tapi masa tu, apa six? Tingkatan 6 atas. Ekonomi buat. Sekali orang tolak juga dia. Dia lekat bacaan dia. Wawajadak, dia tak sempat nak kata lakum dinukum. Dia tak jumpa lakum dinukum tu. Lakum dinukum waliyadin. Dia tersekat situ. Akhirnya dia pusing belakang. Dia kata, aku dah cakap, aku tak boleh, kau suruh juga. Kalau dia tahu hukum, orang belakang tu baca lakum dinukum waliyadin. Sah semayang tu. Tapi bila dia pusing belakang tu, ada pengetua pula di belakang tu. Pengetua saya dulu, Ustaz ni Muhyiddin Musa, orang Kelantan, mungkin yang kenal. Dia kata, apa mau ni? Habis batal semayang orang semua. Rokok je lah dia orang Kelantan. Sujud, rokok terus je semayang tu, tak tahu tak apa. Dan orang depan-depan tu tak pula. Pengetua tu duduk belakang. Begitulah tuan-tuan. Kalau kita tak boleh tuan-tuan buat, tak ada latih, jangan. Jadi tuan-tuan, hari ini saya latih. Kita bukan saya latih, kita bersama-sama belajar cara baca. Ada satu cerita tuan-tuan. Tok Imam tu, dia bila jadi imam, dia tak nak lagi jadi Bilal. Semasa orang semayang, semasa masuk waktu tak ada orang, tiba-tiba datanglah budak. Budak ni memang penyanyi di kampung tu, menyanyi sedap suara. Dia menyanyi sedap tapi tak pernah azan. Dia menyanyi sedap, semayang pun jarang-jarang. Kebetulan hari itu dia nak pergi semayang. Imam tu ada depan tu. Dia kata, bang lah, kata, bang. Yang seorang tu dia cerita, bangsat. Dia kata bangsat tu mana? Tok Imam ni kata ke aku bangsat pula. Bukan bangsat tu, bang lah sekejap. Tapi yang ni lain. Tuan-tuan dengar cerita ni jangan percaya sangat, dengar je. Lepas tu dia kata, saya tak boleh Tok Imam azan, tapi kalau Tok Imam nak tulis, boleh tulis, saya baca. Jadi Tok Imam tulis Allahu Akbar,
Dia tulis ya. Ustaz Iman tulis ni. Allah. Dia tulis Umi lah. Allahu Akbar. 4 kali. Ustaz Iman kata. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Okey. Jadi dia pun ambil itu sampai ke la ilallah. Habis. Dia pun baca Allahu Akbar 4 kali. Tak Iman kata bukan gitu. Sebut 4 kali Allah Akbar tu. Itulah dia tuan-tuan. Kalau tak dia latih. Jadi tuan-tuan begitu jugalah, kalau tak dia latih, mana nak pandai baca ni. Jadi tuan-tuan, saya nak latih tuan-tuan baca ni. Jadi buku tak ada buku. Tak ada sebab buku tak ada. Buku tak ada buku. Okey, jadi tuan-tuan biar pandai. Supaya pahala tuan-tuan dapat juga kat saya di akhirat nanti. InsyaAllah doakan semoga kita insyaAllah ya. Jadi tuan-tuan, malam ni kita sambung lagi muka surat 28. Nanti Ustaz hantar muka surat 29 dan 30. Kita tak boleh berhenti bab fasahah ni. Sebab tuan-tuan dah belajar fasahah ya. Nanti sekejap. Ataupun puan admin, okey, ada buku, sila postkan ya. Muka surat 29 dan 30. Okey. Okey, insya-Allah kita bertemu malam ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia? Kenapa? Kenapa? Kan sepasal azan 4 kali kan. Kita kenal masa dulu. Dia buat sekolah. Ya, kita ingat masa dulu. Kita kalau budak pasal jadi imam ya.